Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Dia Zara Alisha binti Muhammad Irizal, wartawan kecil channel TV SKPI, mencipta inspirasi, menyebar informasi, melaporkan 21 April 2025. Pagi ini berlangsung majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid SK Permai Indah. Gimik pemakaian rencana jalur gemilang disempurnakan oleh Guru Besar Cikgu Jabri bin Hassan, PK Pentadbiran Cikgu Zarina binti Biran, Guru Penolong Kanan Awal Murid Encik Yusof bin Seman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Mazidah binti Mat Saad. Jadi, ayo kita saksikan. Untuk sampai kita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Sempena majlis pemakaian jalur gemilang lambang cinta dan jati diri kami sebagai anak Malaysia. Engkau berkatilah majlis kami, ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi kami, generasi Madani yang besar dengan nilai kemampanan dalam pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pada pagi ini, semua murid secara rasminya memakai bendera Malaysia sebagai salah satu yang perlu kita letak di pakaian seragam sekolah dan pakaian-pakaian yang lain bila kita hadir di sekolah. Jadi, izinkan cikgu teruskan ucapan ini. Majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama bagi memastikan semangat patriotisme dan cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga pendidik terus kekal dan tumbuh. Meningkatkan semangat patriotisme, menerapkan nilai cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga sekolah melalui simbol jalur gemilang. Memupuk perpaduan, melambangkan perpaduan antara murid dan dari berbagai kaum, budaya dan latar belakang di Indonesia. Menunjukkan identiti kebangsaan
sikap bertanggungjawab dan berdisiplin serta mewujudkan perasaan bangga dan tanda penghormatan terhadap negara. Seterusnya mewawarkan kepada warga sekolah khususnya dalam masyarakat amnya berkaitan pemakaian rencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid. Seterusnya pada hari ini kita mengenalkan pemakaian rencana Jalur Gemilang sebagai satu lambang kebanggaan, kesatuan dan semangat patriotisme. Rencana kecil ini bukan sekadar hiasan di dada sebelah kanan, tetapi lambang besar sebuah jati diri kebangsaan. Rencana ini membawa makna kasih, kesetiaan dan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia yang berilmu, berakhlak dan berbangga kepada tanah tumpah darah yang tercinta. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, pemakaian rencana ini juga selaras dengan hasrat murni dalam gagasan Malaysia Madani melahirkan sebuah negara yang dibina atas nilai kemanusiaan, kemajuan dan kesejahteraan. Dengan memakai rencana ini, kita bukan sahaja menyemarakkan semangat kenegaraan, tetapi juga menyemai benih nilai karamah insaniah dalam diri kita, iaitu kemuliaan insan dari sudut akhlak, ilmu, empati dan amanah. Rencana ini menjadi tanda pengiktirafan bahawa kita semua adalah warga Madani yang bukan sahaja cinta akan negara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap hormat menghormati, bertanggungjawab dan tolong menolong harus menjadi amalan dalam kalangan kita kerana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat. Saya berharap agar semua murid dapat memakai rencana ini dengan penuh rasa bangga dan amanah. Oleh itu, rencana ini merupakan ikon bahawa kita ialah duta kecil kepada negara dan pencorak kepada masa depan Malaysia kerana pemuda harapan bangsa. Bijak di situ langit dijunjung. Kita mestilah menghormati dan menyayangi tanah air ini dengan sepenuh hati. Cita-citanya melancarkan majlis simbolik pemakaian rencana Jalur Gemilang pada pakaian. Saya selaku Duta Sahsia Sekolah ingin menyampaikan mesej bersempena majlis simbolik pemakaian rencana Jalur Gemilang. Sebagai murid yang bertanggungjawab dan cintakan negara, kita mestilah sentiasa menghormati rencana Jalur Gemilang. Rencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai dan menjaga rencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan, jangan sesekali membiarkan rencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Jika kita menghormati rencana Jalur Gemilang, secara tidak langsung, kita juga menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ingatlah, walaupun rencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Sebagai generasi pewaris negara, kita juga bertanggungjawab untuk menyebarkan semangat menghormati rencana Jalur Gemilang kepada rakan-rakan dan ahli keluarga. Mulakan dengan perkara yang kecil, seperti memastikan rencana dipakai dengan kemas, tidak dibiarkan tercicir atau diperlukan sewenang-wenangnya. Sikap ini bukan sahaja menunjukkan disiplin diri, tetapi juga mencerminkan rasa bangga terhadap tanah air. Jika setiap murid memainkan peranan, pasti semangat patriotisme akan terus subur dalam jiwa anak-anak Malaysia. Jalur Gemilang lambang berdaulat, tersemat megah simbol bendera. Murid cemerlang berakhlak hebat, menjulang gagah maruah negara. Pemakaian ini wajib setiap hari kena pakai. Jadi tolong jaga dengan elok dan pakai dengan betul. Bagai menunjukkan awak murid, sekolah dan warga negara Malaysia. Sekian liputan berita Channel TV SKPI 21 April 2025, iaitu Majlis Simbolik Pemakaian Rencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid SK Permai Indah.
Saya, Dia Zara Alisha binti Muhammad Rizal, wartawan kecil channel TV SKPI, mencipta inspirasi, menyebar informasi.